Sampai bila nak simpan emas ni? Pernah tak terfikir sampai bila kita nak simpan emas? Dah ada 1 kilogram, dah ada 2 kilogram, dah ada 3 kilogram. Sampai berapa kilo nak simpan emas ni? So tuan-puan, emas ni kalau simpan banyak-banyak tak bagus juga. Seperti yang kita tahu, emas hanya memberikan keuntungan dalam bentuk kenaikan harga. Dan emas tak memberikan pendapatan secara bulanan ataupun dividen. Daripada buku wang emas tulisan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, ada 3 waktu terbaik untuk tuan-puan jual emas tuan-puan. Dan salah satunya adalah apabila tuan-puan nak tukarkan kepada aset yang lebih baik. Contohnya seperti rumah dan hartanah. Jadi inilah apa yang orang kaya buat. Mereka tak simpan emas dengan terlalu banyak. Apabila cukup 1 kilogram untuk satu keluarga, tuan-puan boleh tukarkan emas-emas yang selebihnya kepada aset hartanah ataupun rumah yang dapat memberikan keuntungan dari segi pendapatan, hasil sewaan daripada hartanah dan rumah tersebut. Tapi sebelum tuan-puan dapatkan aset-aset hartanah seperti itu, tuan-puan kena mulakan dengan simpanan. Dan simpanan yang selalunya berjaya adalah dengan simpanan emas. Jadi bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, sila rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan teruskan follow saya.